Your objective, dia pusing mana masuk kelas soalan ni. Take your calculator. Ke darab. Darab. Zahira say darab. Ryan darab. Atira darab. Okay, semua darab. Very good. Okay, macam mana kita nak tahu darab cikgu? Antara bracket ni tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa, ini bermaksud ada apa? Darab. So, step pertama dia, cikgu nak ajar benda ni. Okay, cara pertama, anak-anak murid mesti kena tahu cara kita tulis. Okay, cikgu start dengan step number 1. Okay, step number 1, anak-anak murid kena tahu cara nak tulis. Yang ini, okey lah, cikgu letak warna dulu. Okey, yang ni cikgu letak dengan warna kuning, yang ni cikgu letak dengan warna biru. So kita ada dua orang satu yang kuning, satu yang biru. So yang kuning tu anak-anak murid tulis dulu. So cara kita tulis yang kuning tu macam mana cikgu? Ni, cikgu tulis dekat sini 5 dan cikgu tulis sini 1. Okey. So apa yang cikgu buat? Yang depan sekali ni cikgu dah tulis. Lepas tu yang biru ni, you boleh tulis sebelah ke? No. You boleh tulis dekat bawah ke? No. Boleh tak you tulis sebelah kiri? No. Boleh tak you tulis sebelah atas? No. Mana nak tulis cikgu? Bahagian kanan sebelah atas. Kanan sebelah atas. So cara dia macam mana cikgu? Tengok sini ya. Okey. So cikgu akan tulis yang biru ni dekat sini. 5, 1. Boleh faham tak? Okey, you mungkin tanya, cikgu macam mana cikgu nak tahu nak tulis macam ni? Simple. Okey. Sekarang cikgu bagi satu garisan tujuh dulu. Contohlah, you tengok garisan ni cikgu tarik dan sini ya, contoh. Cikgu tak tulis sebelah dia. Cikgu tak tulis bawah dia. Cikgu tak tulis sebelah kiri dia. Cikgu tak tulis sebelah atas dia. Cikgu tulis sebelah kanan bahagian atas. That means you jangan turun bawah. Jangan bracket turun bawah ni. Bracket ni turun bawah. Apa maksud turun bawah cikgu? Jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. So kita ikut dia punya atas saja. Boleh faham tak? Then kenapa cikgu buat ni? Tengok sini. Bila dah tulis macam ni, anak-anak murid kena faham. Nanti kita nak dapat jawapan ni. Jawapan kita dari sini ke sini dan dari sini ke sini. That means ini adalah kawasan jawapan kita. Boleh faham? Okay, ada pelajar mungkin rasa apa tahu? Cikgu, saya nampak macam faham lah tapi kurang faham. Very good. Okay, try lagi. Kita tulis cara dia dulu. Okey, contoh, cikgu tulis nombor 6. Okey, ikut sama-sama dengan cikgu. Ambil kertas dan tulis. Okey, contoh kita nak tulis tu macam mana? Kita tulis yang 8, 3, 2 dulu. So, cikgu pun tulis 8, 3, 2. Cikgu dah tutup bracket. So, yang depan ni cikgu dah tulis. Okey, lepas tu cikgu, yang ni. Yang ni, cikgu nak guna square bracket pun boleh, bracket darah pun boleh ya. So, cikgu akan tulis dekat sini. 3, -1, 4. Are you okay kelas? Are you okay? So apa yang kita buat? Kita tulis benda ni dekat sini. Yang belakang ni kita tulis dekat atas. Itu saja. Jangan tulis sebelah dia, bukan kiri, bukan atas, bukan bawah. Boleh faham? Dan jawapan kita dari mana ke mana cikgu? Jawapan kita akan wujud dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Boleh faham? Boleh faham? Okay. Best tak tengok series tadi? Cikgu ada physical class dengan online class. Join kelas cikgu, confirm 200% A.